Hey guys, kita dah sampai dekat Plaza Merdeka. Kau boleh tengok dekat belakang tu. Ada Plaza Merdeka guys. Dan kita bersama dengan hey kawan. Mana satu ni? Dua-dua. Okay, kita bersama dengan Retros dan juga Alan. Legend. Dia dah reveal dah muka dia dalam konten dia. Konten dia pun tak post. So kita dekat Padang Merdeka guys. Kau boleh tengok dekat belakang tu. Ada tulis Padang Merdeka. So kita nak shoot konten. Jordan tak sampai lagi. Dia kata tak tahu lah, Jordan tak sampai kan. Dan kita berhadapan dengan Museum Sarawak. Saya sayang kucing. Ya, saya memang sayang kucing. Orang lain semua sayang gerek dia. Kami sayang kita. Kami sayang kita. So maybe ada konten challenge, maybe ada konten prank ataupun konten vlog. Prank tu tak tahulah nak buat ke tak. Tapi aku rasa macam tak nak. Tak tahu. Kenapa daripada tadi lagi tengok bas kuning ni. Bas kuning, bas pink. So korang boleh tengok pemandangan. Nanti aku akan buat satu montage untuk korang semua, okay? Let's go. Okay, kita kat mana sekarang? Ke India Street. Ke India Street. Tadi kita dekat museum, pergi India Street. Agak jauh ke tak? Jauh lah, tak belajar sangat. Tak lebih 5 minit Kita guys. nak buat apa? Makan. Nah, sekarang kita mencari makan. Okay, jom kita pergi makan. Let's go. Aku pergi makan. Hey guys, aku makan apa? Mi kolok. Korang makan apa? Makan nasi ayam guys. Kamu makan nasi ayam. Nasi ayam. Korang dua makan nasi ayam, gua makan mi kolok. Itu makanan famous dekat Sarawak guys. Jom kita makan. Bye bye. A few moments later. Okay guys, so kita dah habis makan. Kita dah dekat waterfront dah, dekat sebelah masjid. Masjid. So kita nak jalan dekat mana pula? Ke Astana ke apa ke? Mungkin jabatan tu ke ataupun pergi seberang hujung sana. Dan kita akan naik perahu nanti. Yeah. Kita tunggu kru yang lain lagi ya. Yes. Ni spawn ke collect? Collect. Okay. Nanti kita akan pergi ke Astana untuk shoot itu yang kita video. naik nanti. Shoot video ke, shoot gambar ke kan? Letak dekat post IG ke. Kicau. Dua orang masih tak sampai lagi. Jordan dengan Wilfred. So diorang tak sampai lagi. Kami tiga pun dah lama tunggu dekat sini. Daripada pukul berapa? Pukul 6 lagi. Daripada pukul 6 sampailah pukul 9. Dah pukul 9 1 minit dah. Kita pukul 5. So kita dah jalan-jalan dulu. Korang boleh stay tune dan juga tengoklah montaj-montaj yang kami akan buat. Yang cinematic tu, kalau korang rasa ada kurang, korang komen dekat bawah. Kalau dia perfect pun korang komen dekat bawah juga, okay? So kita orang nak healing dulu. Nanti ada apa-apa aktiviti aku akan bagi tahu kat korang, okay? Bye bye guys. Okay guys, sekarang ni kita dapat tahu yang kawan kita spek Horizon tu dia datang je kan. Last minute dia cakap dia ada. Betul lah kan?
lah kan. Dia tiba-tiba semalam dia kata Tak dia jadi. tak jadi. Ha. Sekali pagi ni dia kata jadi guys. So kita akan teruskan kita punya plan dan juga kita punya prank tu guys. Sorry guys. So kita akan terbalikkan plan tu. Dia cakap yang contohlah dia kata orang kat mana sekarang? Kami dekat Plaza, padahal kami dekat Astana. Korang tahu Astana? Cuba show dulu cameraman. Mana sana? Mana? Astana dekat sana. Mana? Tu sana. Oh, Tapi kita akan pergi dekat tu. so. Itulah plan dia guys. So kita nak menunggu dia. Jom, let's go. Okey guys, kita dah dekat depan Dewan Undangan Negeri Sarawak guys. Yeah. Kita berhadapan dengan plaza dekat belakang tu. So kita tengah menunggu spek Horizon dan Retros pun sedang ambil gambar Ellen. And then kita menunggu Will dan juga Jordan tak sampai lagi. So kita akan pergi dekat sini. Kita akan pergi dekat Dewan sana untuk shoot konten dan kita akan sambung ataupun kita akan shoot konten prank tu guys. Mangsa tak sampai lagi. So kita akan buat vlog dulu. Maybe kita akan buat vlog ni part 1, part 2 lah kan. And sebab aku tahu kawan-kawan aku tak akan tengok panjang-panjang. So aku pun akan buat konten yang super simple je. Okay. So korang layan je apa montaj yang kita orang akan record apa semua dekat waterfront ni. Dan kita orang akan buat sehabis baik untuk ni. Dia orang tengah photoshoot, saya kacau dia orang. Salah. Nanti kita akan naik ke jambatan ini Omar Beach. Kata orang Omar Beach. Satu ini. Depan waterfront. Belakang plaza. So, kita nak ambil gambar dulu untuk IG story. Let's go. Dari kau tadi. Okay, kita dah tadi. Apa dia cakap? Dia cakap tadi dia dah sampai ya guys kat dekat plaza. So dia dekat mana sekarang? Dia sekarang ni dekat, dia on the way pergi Sukot. Padahal kita ni dah kat luar ya guys. Tengok sendirilah. Bendera putih, ibu putih itu. So kita dah dekat dah dekat plan C dah sebenarnya. Kita tipu dia. Kita cakap kita dekat plaza padahal kita dekat luar. Kita dekat waterfront ni sekarang ni. Pandai budak ni tipu. Prank menjadi guys. Apa perasaan? Macam tu. Okey, kita tunggu dua ekor apa nak dikatakan untuk kata-kata Jordan dan juga Will. Padan muka. Pula dia orang tak sampai lagi tahu tak? Wait. Okey, kru Will dan Jordan, kenapa kau lambat datang Kau Cepat. jawab dekat komen. Oi, aku belasah kau kalau kau lambat datang ah. Tolong. Yalah. Aku dari tadi jadi cameraman. Jom guys, kita akan pergi menuju kat sana tu. Jauh nun di sana. Ui jauh. Tu Sarawak Plaza kat sana. Tapi dekat area depan-depan ni dia ada apa plaza. So berjauhanlah kita dengan suspect Horizon. Susah nak sebut nama YouTuber dia tu. Nanti saya letak gambar dekat sini atas ni. YouTube dia. Jangan subscribe tu je. Tak adalah subscribe. Sabar. Okey, jom. Let's go. Okay guys, sekarang ni kita dah dapat tahu yang spek Horizon dah sampai dekat plaza. So, kita tak pergi plaza apa sebenarnya. Kita dah ikut plan C. Plan C kan? Ya. Kita tipu dia, kita pergi plaza padahal kita dekat Sarawak Plaza. Dia macam ada perhatian kan? Kawal je sebenarnya.
Ada kat ni plaza, sana plaza dan belakang ni belakang tu. Itu dia macam mana lah. Itu Sarawak Plaza. So sangat jauh. So akan tipu dia efisiensi. Nanti kita akan pergi ke Plantain. Yes. Maybe lah. Kita tunggu 2 ekor tu sampai lagi. So let's go. So guys, Spec Horizon pun dah ada dekat Food Court Plaza. Kita orang kat luar ni, the real dekat luar. Ni kami plan, kami 3 hilang bersama Alan, Retros dan juga saya menghilang akan menuju dekat Sarawak Plaza. Begitu guys. Dia maksudnya prank ni tanpa bincang awal-awal dah di prank dah. Ni plan C. So kami healing dulu dekat depan waterfront, and then baru kita orang akan sambung perjalanan. Dan kalau sampai dekat Sarawak Plaza nanti saya beritahu, okey? Bye. Mantap guys, kita berada di Miami ya. Alright. Sarawak sungguh maju. Ada orang putih, orang hitam tapi. Nanti kena sensor. Oh ya, Aduh. Guys. Kita bukan bersuka resis channel ini. kalau resisten. Ini channel sangat-sangat resis. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasu nerf. Pasu kurang. Pasu lusu papasu. Si papasu pada. Apa yang cakap teraju? Kita menuju ke mana? Kita kata nak pergi Sarawak Plaza tadi. Plaza. Yalah, aduh hai. Okay, kita cakap pasal Sarawak bermula dari sekarang. Kita orang sini ya. Kami orang tu, orang amai bantu tau. kami Kumpul. kami orang Kelantan. Mu dok kate. Tapi kami mix. Oh mix lah. Mix Kelantan dengan Sarawak. Saya ni duduk KL. Oh, tak tanya. Saya punya datuk moyang dulu KL. Bro. Siapa tu? Mesti kenal ya. Yang ni macam wangi lah guys. Aku lupa lah. Risha kat mana ya guys? Risha kat mana? Risha. Ada kamera. Ya. Okay guys, sekarang ni kita berada dekat Riverside Mall. Kita dekat DIY punya. So aku tak tahu lagi si Spec Horizon tu ada tak call cameraman kita, Retros. So kalau dia tak call bermakna dia tak risau. Kalau dia call tu dia risau. So kita mulakan prank kita. Memang pun kita nak pergi ke Sarawak Merdeka, Sarawak Plaza, tapi kita singgah sini dulu untuk ambil ikon. Okay, stay tuned guys. Let's go tengok reaction dia. Guys, kita sekarang pun dah keluar daripada Riverside Mall. So sekarang ni kita dekat hotel dia pula ya guys. Kita lalu hotel dia, and then kita nampak pun ada beberapa kereta yang sangat-sangat bagus ya guys. Like this. Ada kereta korang. Ya, itu dia. Kita impian seseorang ya. Saya pun Saya tak tak minat. Sorry lah. Saya minat GTR atau T5. T5 saya rasa boleh cari dia nanti. Hati saya dah penuhi dah. Dia dah tutup dah. Okay guys. Asia pun dah tutup hati saya. Okay, the next station kita akan pergi ke Sarawak Plaza guys. Depan tu je guys. Kalau korang boleh tengok sana. Let's zoom. So bagus guys. Apakah ini? Ini semua Mustang yang sangat saya tidak sangka boleh jumpa di sini ya guys. Ini adalah Mustang 5.0 guys, yang di mana road tax-nya berjumlah RM200 rasa saya untuk bayar ya. Mustang GT ya guys. So whatever I want to say, kita akan pergi ke Sarawak Plaza sana. So stay tuned untuk the next footage.
2,000 years later. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai kat mana? Akhirnya Kat Sarawak Plaza je lah guys. Nampaknya Spec Horizon tak apa lagi nampaknya. So kita tunggu dulu daripada dia dekat ada stress dekat sana. Kita tak tahu. Kawan-kawan kita pun tak sampai lagi. So jom kita jalan-jalan dulu. Let's go. alright. Okay guys, terus pula nak cakap dengan korang yang kita Sarawak Plaza ni dia macam-macam item dia banyak. Dia murah-murah yang korang boleh beli guys. So jangan lupa pergi ke Sarawak Plaza. Aisyah cari apa tu? Cari benda. Cari benda. Jangan tengok. Apa tengok? View. Sabar. Mana view bang? Mana view? Wah, surga view. Semua ada. Ini tim ah. Ini tim tak bagus. Ada bagus. Ini pun sama tidak bagus. Ini punya tim. Oh, dia tengok dia tu. Dia punya itu. Sudah marah saya. Jadi sebelum saya kena marah, baik saya caw dulu. A few moments later. Tak dapat pula. Risha. Ada kamera. Ya. Oh, so guys, aku nak bagi tahu yang Spec Horizon dan juga Jordan dah bersama. So alang daripada seorang kita prank dua orang juga sekaligus. Boleh. Kat bawah. Boleh. Okay, cameraman pun cakap okay. Ah. So kita tengok dulu dia orang ni frust ke marah ke. Kita tak tahu macam mana dia reaction dia orang sebab kan Wilfred pun tak sampai lagi. Dia masih kat rumah tengah goyang kaki. So kita tak tahu reaction dia macam mana. Tunggu lagi kita pun tengoklah macam mana kalau dia orang datang sini ambillah. Terjadilah plan tu, okey. So saksikan dia orang punya reaction lah bila kita jumpa dia orang, okey. Tapi lama lah kot. Macam tu lah. Pukul 1 ke kita tengok macam ni. Okay, let's go. Guys, kita dah ada dapat pun nombor dia 25. So kita buka. Sekejap. Suspend. Aduh. Apalah. Mahalnya RM10. RM10 buang lah. Apa? Siapa tu? Hai, Resha, kita sekarang dekat mana ni? Kita sekarang dekat The Hills. Destination yang sebenar. Oh. So jom kita dengan CNN. Apa yang kau jumpa? Oh my god guys, Audi PT. Okay. Apa ini? Ini dia. Hey. One eternity later. So guys, kita dah balik daripada The Hills. So kita nak pergi ke waterfront. Prank ni menjadi tapi kita menggunakan plan C. Kita tipu dia, kita kat location tu padahal kita kat sini sebenarnya. So kita tengok dulu apa macam mana reaction dia. Let's go. By the way, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Then let's go, kita tengok macam mana reaction dia. Kita orang tengah jalan ke mana? Retros. Kita pakai jalan tikus guys. Kita pakai jalan tikus ke mana? Hai. Kita akan menuju ke waterfront bersama dua orang anak yang anomali ini. Let's go. A few moments later. Kami. Saya cakap kita dapat. Kau tahu tak? Aku bukan. Sekarang ni aku dah aku di drop Resha dengan Ellen. Mereka drop aku dekat satu tempat aku tak tahu kat mana ni. Aku tak tahu aku kat mana. Ya, mereka dua drop aku entah kat mana sekarang ni.
Aku tak tahu. Oh, kau dekat mana sekarang? Aku sekarang Dekat pasar apa sekarang? aku tak tahu lah kat mana. Tapi macam aku di drop kat hospital macam tu lah. Tahu tak Meditel center tu. Situ mereka drop aku. Mereka kata suruh tunggu dulu. Mereka masuk dalam hospital, mereka drop kat luar. Oh, so kau macam dekat sini kau ada apa sekarang ni? Sekeliling aku sekarang ni ada kereta lah. Ada macam ke ataupun dekat macam dekat dia punya pasar sekarang ni? Aku dekat tahu tak museum tu? Meditel center kan museum. Oh, macam tu kau tak tahu sekarang ni. Yalah, dah sampai museum tu, aku jalan kaki. Sekarang ni Resha dengan Ellen pun dah tinggal kat aku. So nak buat macam mana lagi? Kau buat terus ni lah ni. On the way pergi situ kan? Ya, kami dekat market ataupun jangan beritahu apa yang cuaca. Kau pergi dekat main entrance dekat pasar pakai ataupun mana kau nak pergi ke mana kat maksud tu lah pasal kami ikut tahu kan. Meet aku lah. Kau meet aku. Dekat museum baru tu nama. Museum baru. Aku sekarang ni aku dah kat Padang tu. Padang yang tepat kat main entrance situ aku. Tadi minat. Padang Merdeka tu. Situ aku. So aku dekat museum. Dah museum tu aku kat Padang tu. Aku tunggu kat Padang tu. Pergi situ okey tak? Kita dah sampai geng. Sorry tu ada kendala tadi ya. Orang cakap kenapa? Bab, aku datang lama dah gila. Oi. Tadi orang dah awal datang aku cakap. Kita berjalan bersama Ustaz Yat lagi. Dan kita hari ni akan ambil retros. Tak tahulah apa cerita lah hari ni. Aduh lah. So guys, kita dah dekat jambatan. Kita orang dekat sini dan nampak suasana dekat jambatan ni sangat-sangat kosong sebab panas, cuaca panas biasalah. Malam ni biasanya penuh lah. And then plan prank tu memang menjadi. Sekarang ni Will pun on the way. Dia dah sampai kan? Dah sampai. Sekarang ni dia orang pun tengah dekat apa tu? Dekat plaza, Padang Plaza mereka. So aku harap Will berikan kerjasama walaupun dia lambat. Kita dah tersidai dah. Kita yang sidai orang ke orang yang sidai kita? Kita sidai orang. So kita nak jalan-jalan dulu, kita nak sorokkan diri kita dekat Astana. Astana dekat situ je guys. Tu je Astana. Dengan tu Astana dengan Dewan Undangan. So sorry lah rambut saya serabai sikit sebab ada angin. So let's go guys, kita akan menyorok. Okay, let's go. So guys, kita lama dekat sini. Kita prank kita tersadai dekat sini. So aku dengan Ellen beli aiskrim mock tea. Kau nampak lah mock tea guys. Tengah makan, sedap dia makan. Rasa dia rasa gula apung dengan aiskrim, sedap itulah. So kita orang nak menikmati dulu pemandangan dan juga makan aiskrim waktu panas ni. So korang stay tune apa reaction diorang. Si Retros pun dia tengah rekod lah aku rasa, sebabkan dia pergi sana pun sebabkan mak dia bagi duit sagu hati. Sagu. So kita orang nak santai dulu, okay? Let's go.
So guys, kami berdua dekat sini lah, dekat apa, Jambatan Sarawak, Jambatan Hana lah. So kita orang pun menunggu untuk macam boleh jalan ke ni, macam tu. So prank dia memang jadi, cumanya kita orang berdua ni macam ialah menggunakan plan B. Plan B tu macam kita suruh salah seorang akan pergi ke plaza and then cakap, mana ada kita orang macam aku tak tahu apa something gitu. Itu adalah plan B. Dan plan C kita akan macam tipu location macam tu. Plan A kita plan A kami bertiga ni menghilang. So gitulah. Sekarang ni menggunakan plan B. So Retros pun tak call kami ke pakai wifi si Wilfred ke apa ke. Kita orang pun macam okay lah, no update daripada diorang. Kita pun tunggu update daripada diorang. So let's go guys. Kita akan go to plaza maybe, ataupun ya, tengok macam mana tempat mana-mana. Jom. Guys, kita dah jumpa dah Resha dengan Alien. So diorang pun tak tahu juga ni Retros pergi mana. Ada nak cakap tak, Ray? Nak cakap tu susah lah. Sebab mula-mula kita orang jalan sekali. Sekali tu bukanlah kami drop, dia yang drop kita orang dekat macam panas apa ke. Ya. Tu lah. Oh, macam tu So, apa kau nak cakap lah, Mr. S? Mr. S. Cakap apa? Yelah, cakap untuk hari ni dah semua benda jadilah. Sekejap, kalau Resha dengan Ellen tinggalkan dia dalam tandas, maksudnya dia masih berak ke? Lah, pula dia. Amazing. Rasa dapat amazing. Mana tahu dia tengah makan benda pedas tu dia bereskan dalam atas tu. Kami tak makan benda pedas pun. Belum makan tengah hari lagi. Mana tahu dia makan ramen pedas ke semalam, pasal dia tak bagi tahu orang, so dia berak apa. Aku pun Maybe tu kot. Apa tu? Maybe aku pun pergi tandas juga. Dan aku tak perasan dia dah keluar aku belum. Aku pun pergi tandas. apa kau tak ketok setiap pintu? Kalau aku ketok setiap pintu nanti orang lain keluar. Buruklah kau ni. Macam lah sekarang ni. Ni dia orang pergi mana? Dia tu, dia orang pergi mana entah. Pusing. So, kita tahulah nak buat apa sekarang ni, geng. So, aku pun dah bengang. Stay tune Tengoklah macam apa jadi. Tengoklah apa jadi. Salahnya kita orang tak tahu dia keluar bila. Pengen kan dia orang dah keluar. Keluar berjalan ke apa. Mula dah. Pelajaran dia. Kalau member tengah jamban, korang tunggu je. Sampai esok dia tak keluar, korang tunggu je lah. Senang kau cakap Saya dulu. So, kita bagi tahu yang korang just drop je dekat plaza, padang plaza tok yang macam. Lepas tu kami cari je tak jumpa. Tu kami panik juga ni. Dan dia tadi kata dekat Padang Plaza. Dia rakam dia orang. Rakam dia orangnya depan guna kamera. Pergi mana dia tadi? Pegang-pegang. Kita orang pun macam orang jalan lah dulu, nanti aku ikut. Terus aku ingatkan dia dah keluar, aku jalan lah. Jap. Hal? Jangan bagi tahu aku girlfriend yang dekat sini juga. Ada. Apa yang ada sini? Habis tu kapan dia boleh hilang? Mana aku tahu? Dia akan hilang kalau ada girlfriend dekat sini. Boleh jadi juga. So dia pernah bagi tahu ya kalau ada girlfriend dia akan hilang. Jangan. Betul. Kalau ada girlfriend kau hilang tak? Hai. Kalau kau jumpa girlfriend kau kan, aku terus are you marrying me? Hai. Awal. Hai. Tak ada. Awal. Belum. Tunggu ada update, geng. Hai. Do you guys know where is Waterfront? Do you know where is Waterfront? I don't know. Wah. I don't know lah. Ada yang lah aku biar orang. Siapa tu? Wah. Siapa tu? Ada orang putih tu. Dia memang putih. Asal kenapa hitam tu? Okay, geng. Nampaknya Mr. dah kena. Mr. S dah kena. Mr. S dah kena, geng. Dia dah kena. Macam mana Ray Yeah. plan jadi berjalan kan? dengan lancar, plan ini.
So, macam tu lah nya. Saya menjadi wheel crash. Kita dah prank Mr. S geng bersama Ray. Dah ada Encik Retros juga. So, kita dah prank dia orang geng. Memang tak jadi apa tadi. Sampai katoi, tapi kita dah percaya. Akhirnya Mr. S dah di prank. Lama dah prank lama kita sekali. Mr. S. Okay guys, kita akan pergi ke plaza dan konten ni dah habis. Konten ni dah habis dah guys. Let's go. Kita akan pergi ke plaza mereka untuk makan ke lepak kereta, untuk ambil aircon ke. Let's go guys. Alamak geng, dia kena pula. Okay, kita habis, stay tune nanti. Okay, dekat channel saya mungkin lepas ni kita akan buat challenge. Okay, let's go. Guys, dekat mall Breakout guys. Breakout. Layout level ni je guys. Lain semua terang-terang. Aku tak tahu lah kenapa boleh breakout, tapi tak tahu lah. Layout sangat ni. Bawah tak layout. Ya, kita Atas pergi pun tak bawah. layout. Dah lah panas ni. Sini tak tiba-tiba layout. layout. Betul. Nah, layout gitu, gelap. Ya, gelap betul. Gelap Betul apa? gelap. Sini terang. Oh, syurga. Ya, cahaya ilahi. Betul. Tak, betul. Oh, tengok. Blackout atas. Atas blackout. Staria. Hello guys. Kita ada kereta baru. Start belanja. Spek belanja. Ambil gambar kita Ini kereta Staria. Ya, dah lah. Kita ni murah saya daripada Afak. Awak weh. Tengok Oi. depan orang. Jangan nampak lagi. Driver mesti tengok lah. Ayah, driver. Handsome boy. Let's go. Itu dia. Jangan takut. Relax je. Kita yang kau nanti. Nah, di pasar apa dia? Sama-sama. Sampah. Gaya. Shit. Mantap. Hello guys. Halo pun. Hai. Kau. Tapi. Apa? Kapal. Dapat, jangan risau. Jangan takut, sadar ini kapal selam. Dah berapa tahun dah kapal ni dekat juga. Awak. Lek lah. Aku baru tahun lepas naik. Slow view dah. Tengah-tengah dah. View nang kaca. Wow. View tu. Ambil kat masuk boleh tu. Kalau dulu. Saya tengah buat video. Tahan je. Foto takut. Jangan takut, kau faham takut semua. Kau tak nangis kan? Apa benda besar-besar tu? Weh.